Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per. So, mm, kita terus kepada chart hari ini. Hari ini 6 hari bulan 11 tahun 2025. Hari ini hari Khamis, hari keempat dagangan dalam minggu ini. So, kalau kita nak recap balik pada analisa lepas, pada video-video yang lepas, kita menyaksikan pergerakan harga dia dah mula untuk menunjukkan taringnya. Dia dah bergerak melebihi beratus pip sehari. Oh, itu yang petanda positif yang mana kita dapat uh, memaksimumkan kita punya profit. Sebab apa? Pergerakan harian dia melebihi dalam 100 pip. So kalau kita dapat sharp entry, so kita akan dapat profit yang maksimum. Okay. So ini adalah chart Nasdaq. Ini di depan saya, ini adalah Nasdaq. Nasdaq time frame 1 jam. Okay, kalau ada juga broker yang menggunakan code name US Tech 100 Cash. Ada yang menggunakan NAS 100, ada yang menggunakan US 100, US Tech. So dia itu adalah chart yang sama, cumanya code name je berbeza mengikut broker, tapi pergerakan harga tetap sama. Okay. So mana yang belum tahu, Nasdaq ni merupakan ibu kepada saham-saham teknologi yang ada di US. Apple, Microsoft, lagi apa lagi? Nvidia. So itu semua berada di bawah Nasdaq. Pergerakan Nasdaq dipacu oleh perkembangan ekonomi teknologi yang ada di US. Okay. So kalau kita tengok pergerakan saham-saham utama Apple contohnya kan. So kalau kita nampak kebanyakan saham-saham teknologi semua hijau, semua uptrend. So Nasdaq pun dia akan pelan-pelan untuk mendaki. So dia menunjukkan pergerakan yang positif. Okay. So kalau kita nak recap balik pada analisa lepas, memang kita target kita nak sell. Kita sebenarnya target memang kita nak cucuk di zone yang kurang risk. So sebab tu kita ambil yang paling atas. Tapi apa yang berlaku pada analisis lepas dibuat, pergerakan harga dia dah buat di sini tau. Di sini ada satu resistance. So di sini ada satu resistance, dia turun dan dia naik semula, kemudian dia came on membuat downtrend sehingga ke hari ini dia membuat downtrend. So tak apa, itu adalah pergerakan yang lepas untuk hari ini. Dan juga berbaki lagi hari-hari yang tinggal. Apa yang kita boleh cuba untuk rumuskan ataupun kita cuba untuk analisis, untuk kita nak share trade idea tu, untuk kita sama-sama tengok pergerakan harga apa yang dia telah buat. So kalau kita tengok di sini, dia ada satu resistance, yang mana resistance ni dia break satu di sini dan price cucuk balik masuk dalam zone dan membuat kenaikan. Kalau tengok di sini, structure ini dia membentuk satu structure uptrend. Okay. Tetapi structure itu terhenti di kawasan di zone ini. Di zone ini. Dia terhenti di zone ini. Dia tak break pun resistance yang ada di kawasan ini. So berdasarkan structure yang dibentuk di sini, okay, kita boleh cuba untuk entry di kawasan ini. Right, yang mana kalau kita tengok structure di sini masih lagi clear, belum ada sebarang breakup berlaku di structure ini. Okay, di structure ini. So kita tengok pada technical semasa, pergerakan harga semasa.
So kita nampak yang di sini dah buat breakout. So get ready kita nak masuk dalam zone ini dan pop naik semula ke atas. Itu yang kita harapkan dan kita target. At least dia akan cari balik zone resistance di sini. So itu dah memadai untuk kita punya entry. Okay. So get ready di dalam zone ini. Kalau nak layer, pastikan layer ikut korang punya equity. Jangan main hantam je layer. Okay. Nak layer setiap 3 ke 5 pips di paras harga yang berlainan. Okay. Itu cerita di Nasdaq. Kita cuba untuk dapatkan profit menjelang akhir minggu ini, di fasa-fasa terakhir minggu. Okay. And then kita nak tengok di US30. So di US30 apa yang berlaku? Apa yang berlaku di US30 sebenarnya sangat-sangat pergerakan tu dia agak signifikan. Yang mana kalau kita tengok ini adalah zone untuk kita nak buy. Sepatutnya zone kita nak buy. So siapa yang ada pending order di sini, price cucuk prop dia naik sikit je dan terus turun. Okay, nampak pergerakan harga dia. So di sini seperti video-video lepas juga saya bagi tahu kepada sesiapa yang memang follow kita punya video-video sharing, jika berlaku solid breakout di zone yang kita dah marking tu, so get ready untuk jadikan zone itu sebagai zone swap zone, yang mana kita target nak buy di zone ini, dan the breakout zone ini automatically buy dia akan jadi sell. Nampak di sini pop dia naik dan dia terhenti lagi di sini. So dia terhenti di sini, itu adalah petanda yang kemungkinan price akan turun, membuat price akan turun mencari zone yang ada breakout di sini. So dia terhenti di sini sebab apa? Dia akan membuat pullback di kawasan ini dan dia akan datang balik, sama ada dia nak buat fake out ataupun dia breakout, depends pada kekuatan market pada waktu tersebut. Okay. So di sini kita target untuk price sampai di sini. Okay, kita ambil shadow saja ni. Kita ambil shadow yang ni saja. Okay, sebelum tu ini adalah US30, ini adalah time frame 1 jam. Dow Jones Industrial Average Index. So ini adalah 30 saham utama, syarikat-syarikat utama yang ada di US ya, dalam industrial punya factor. Okay. So pergerakan harga dipacu oleh beberapa saham-saham yang ada di US. So memang pergerakan Dow Jones dan juga Nasdaq, kalau kita perhatikan kepada trader-trader semua, kalau korang memang trader index, korang akan nampak yang mana pergerakan Dow Jones dengan Nasdaq selalunya dia akan bergerak selari. Kalau nak lari pun lari sikit-sikit je. Dia tak lari banyak. Okay. So ini adalah US30. So kalau kita tengok structure di sini, dia membentuk satu structure uptrend. Pop, pop, naik lagi. Pop. So di sini dia dah menembusi satu lagi zone dan kita target yang mana ini adalah support yang mungkin akan memberikan kita profit dan juga entry di kawasan sini. Okay. Letak pending order di dalam zone. Pastikan korang layer ikut korang punya equity, layer di zone harga yang berlainan, paras harga yang berlainan. So beza 3 ke 5 pips tu okay. Jangan layer di tempat yang sama. Itu tak ada guna pun korang layer. Okay. Kita nak layer di tempat yang berlainan adalah untuk mengurangkan kita punya loss dan memaksimumkan kita punya profit. Itu adalah penyebab utama sebab apa kita layer, pecahkan kita punya lot tu. Okay. So ambil TP di mana? At least kita ambil TP di kawasan ini, kawasan resistance ini. Tapi kalau siapa yang terlepas, price dah membuat satu breakout, so biar je lah kita tengok structure apa yang terbentuk selepas itu. Okay.
So, saya kira itu saja untuk hari ini. Seperti biasa sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry load yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blow. Okey, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.